Sebab kita akan PRN yang paling awal. Jadi pembangkang akan berpusat, saya rasa, untuk first trial mereka adalah di negeri Melaka. Mother of election juga ni kita cakap ni. Secara tidak rasminya, media di Malaysia ni dikuasai oleh parti politik. Nampak ketua menteri kita ni macam dia bijak laksana tuah memimpin. Tapi kita ada seorang hang jebat juga ni. Akmal Saleh ni pun berani laksana jebat itu. Jangan baca hanya tajuk, sebab tajuk ni ialah usaha untuk menjual surat khabar. Apa sebenarnya rumah bangsa itu? Kemungkinan apa yang Presiden UMNO buat ialah yang saya yakin bertujuan untuk memastikan kepentingan Melayu dijaga dalam PRU 16 ini. Alexander Nantalinggi mengeluarkan satu kenyataan kalau tak nak bantu kami, lepaskan kami daripada federalisme ini. Ini menimbulkan tanda tanya. Adakah itu tujuan dia untuk mendapat populariti ke atau benar-benar untuk berjuang ke arah itu? Inisiatif daripada Ketua Menteri Melaka. Setiap pengamal media, wartawan di Melaka diberikan one off RM RM500. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersiaran dalam episod yang kelima, Melaka Street Talk. Apa khabar orang Masjid Tanah? Apa khabar orang Jasin? Apa khabar orang Melaka Tengah? Harap semuanya okey-okey belaka. Itulah dia. Melaka Street Talk kali ini kita bersiaran dekat studio utama kita dengan seorang tokoh yang saya rasa terkenal dalam bidang media tapi ramai sangat orang tak tahu. Tapi hari ini kita bawa beliau ke studio untuk berkongsikan cerita-cerita yang untold story, bagaimana kejayaan-kejayaan orang Melaka yang ramai orang tak tahu. Tak lain tak bukan di sebelah kiri saya ialah Datuk Dr. Ibrahim Yahya. Apa khabar, Tok? Khabar baik, Alhamdulillah. Dari mana tadi, Tok? Tadi terus dari rumah. Tu daripada rumah. Ya. Okey. Soalan pertama, Tok, Datuk bukan bergelar sebagai seorang Datuk. Saya difahamkan Datuk juga bergelar sebagai orang doktor falsafah. Datuk Doktor. Ni satu kebanggaan orang Melaka ni. Melaka belah mana semua, Tok? Ya, saya asalnya daripada Paya Rumput Masjid Tanah Melaka dan saya pun pernah duduk di Jasin di Pondok Batang. Jadi kalau orang tak kenal lagi saya ni dah 40 tahun dalam media, bermula dengan berita harian dan kemudian kebanyakan media lah, termasuklah TV3, RTM, Bernama TV dan Alhamdulillah lah, itulah saya rasa pencapaian yang terbaik pada saya kerana sejak daripada saya sekolah lagi, saya memang bercita-cita nak menjadi seorang wartawan untuk menyebarkan maklumat kepada orang ramai dan juga turut memberi penerangan dan penjelasan kepada isu-isu semasa. Okey, Tok. Lepas tu, ada orang yang dalam satu Facebook dia mengatakan, bila kami letak iklan ni, gambar ni, Datuk Dr. Ibrahim Yahya sebagai panel kita ni, ada yang tulis, ini Tiger, Datuk Rimau. Daripada mana ni datang nama Datuk Rimau, Tok Tiger ni? Kalau dalam industri media, saya dikenali sebagai Tiger lah. Tapi Alhamdulillah, walaupun sudah ramai pihak UiTM melahirkan Tiger, apabila saya membawa gelaran Tiger itu daripada sekolah, jadi apa yang berlaku setiap tahun, apabila new semester, dia orang akan pilih seorang Tiger. Okey. So kadang-kadang orang tu datang jumpa saya, dia kata, bos, saya pun Tiger, dia kata. Wah. Saya tanya, Tiger dapat daripada mana? Dia kata, di Meskom, dia kata, setiap semester kita akan pilih seorang Tiger. Tak tahulah sampai berapa lama, tapi yang unik sekarang ni, saya the only one in the world, Datuk Tiger, bukan Tiger. Orang lain semua boleh pakai lah, Roslan Tiger ke, Ahmad Tiger ke, Azizul Tiger, tapi saya the only one, Datuk Tiger. Sebab Tiger. Saya punya email pun saya pakai datuktiger.com. Okey. Datuk Tiger yahoo.com. Jadi kalau Azizul tanya macam mana saya dapat gelaran tu, dia lebih kepada sejarah ketika di sekolah. Kita bermain rugby. Bila kita main rugby ni, cara kita membawa bola itu kita passing ke belakang. Passing ke belakang. Jadi dalam satu pendekatan ataupun strategi,
kita akan namakan setiap individu tu mengikut gelaran-gelaran. Jadi pihak opponent dia tidak sangka dia tidak tahu ke mana bola itu nak pergi sebab kita panggil gelaran. Kalau saya panggil Azizul, dia tahu itu Melayu. Kan? So dalam tim kita ada juga Cina, ada juga India. Nasib baiklah dia tak panggil saya benda lain, dia panggil Tiger. Kalau dia panggil beruang pun saya takkan simpan sampai sekarang lah. Jadi apa yang berlaku, bila bola tu nak dibaling ke belakang, dia akan sebut nama gelaran tu. Jadi itu opponent, dia tak tahu ke mana bola tu akan pergi. Jadi sejak tu kekal sampai ke ITM dan sampai ke kerja lah. Datuk, PhD dalam bidang apa? Saya PhD dalam bidang komunikasi. Di UKM. Dekat tulisan tu ada bagi tahu, tolong tanya Datuk Tiger apa teori-teori media yang dia popularkan. Ada yang kata seksi apa? Istilah-istilah tu. Boleh Datuk sharekan dekat sini. Orang kenal Datuk Tiger, ada dia punya formula dia tu. Apa formula dia tu, Tok? Saya lebih mengkaji kepada political economy ataupun dalam bahasa Melayu ni ekonomi politik. Political economy ni yang menariknya ialah kajian mengenai bagaimana sebuah institusi itu mengawal institusi lain. Dalam hal saya ni, saya memilih untuk mencari political economy dalam media. Okey. Jadi saya membuktikan daripada usaha yang kena saya buat ialah maklumat yang saya dapat dalam surat khabar, maklumat daripada temu ramah, maklumat daripada pelbagai maklumat saya cuba membuktikan bahawa di Malaysia ni memang ada political economy dalam media. Itu sebabnya orang-orang macam Gomez, Terence semua tahu bahawa secara tidak rasminya media di Malaysia ni dikuasai oleh parti politik. Wah. Ya, macam UMNO dulu, daripada dulu dia menerusi syarikat-syarikat besar seperti Fleet Group. Lepas tu juga MCA memiliki syarikat dan menguasai Nanyang Siampau, dan juga MIC juga memiliki syarikat yang menguasai Akbar Tamil. Jadi pendekatan ini yang disebut political economy dalam media. Okey. Maksudnya sebuah parti dia menguasai media itu menerusi syarikat yang ditubuhkan. Contohnya Fleet Group ataupun Fleet Holding. Itu adalah syarikat yang menguasai NSTP, Berita Harian. Jadi itulah pendekatan yang saya ambil ataupun kajian yang saya ambil, dan saya telah membuktikan bahawa memang ada political economy di Malaysia. Dahsyat juga statement Tok Tiger kita ni, Tok Rimau ni. Maksudnya, adakah akhbar ataupun siaran-siaran saluran channel TV ni dikuasai, adakah utusan betul ke pro kepada UMNO, adakah The Star itu pro kepada MCA, ataupun kalau begitu maksudnya tidak adalah kebebasan media itu di negara kita. Istilah kebebasan akhbar ni sebenarnya tidak wujud. Tidak wujud dari segi setiap media itu dimiliki oleh stakeholder. Okey. Tak kiralah siapa yang jadi stakeholder, tapi kalau dia yang memiliki itu, dia yang akan menentukan apa hendak dikeluarkan, bahan apa yang nak digunakan. Jadi maksud dia daripada awal lagi dah memang tidak ada kebebasan mutlak. Tetapi dalam pada itu dia boleh dibagi-bahagikan kepada beberapa bahan-bahan berita itu umpamanya. Kemungkinan pemilik atau stakeholder tidak mahu ganggu dalam berita-berita lain, macam berita sukan, berita hiburan, tapi mungkin dia akan fokus pada berita politik. Jadi dalam hal ini, di mana saja, walaupun di Amerika pun, Wall Street Journal pun dikuasai oleh pemilik itu sendiri. Jadi kalau saudara Azizul kata ada mengenai kebebasan, memang tidak ada kebebasan mutlak lah. Dia juga dikawal oleh pemilik. Dalam hal ini di Malaysia ni macam umpamanya Parti UMNO dia memiliki sebuah syarikat dipanggil Fleet Holding, dan kemudian Fleet Holding ni yang akan menentukan ke mana arah perjalanan bahan berita itu. Jadi sudah tentulah Fleet Holding akan memastikan siapa dia punya stakeholder, iaitu UMNO. So kalau story-story yang membantu UMNO menerangkan mengenai apa yang UMNO buat, mungkin akan menjadi priority mereka dalam menyiarkan bahan berita. Jadi
Cuma orang kena faham bahawa sistem di Malaysia ni perlu dibezakan dengan sistem di luar. Macam sistem di Malaysia ni, parti politik, ahli politik itu sendiri jadi ahli parlimen dan jadi menteri. Jadi bila saya macam umpamanya, saya menteri katakan pembangunan, saya daripada UMNO. Jadi kalau apa yang saya buat tu, orang melihat sebagai parti politik UMNO. Itu sebabnya seorang yang menjadi pemimpin di Malaysia ni ataupun menjadi menteri di Malaysia ni harus membuat sesuatu yang menaikkan bukan saja imej dia, imej parti itu sendiri. Kalau katakan macam zaman Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri kali kedua tu, kita nampak ada pemimpin-pemimpin dari parti-parti lain yang tidak berwibawa sehingga boleh menjejaskan nama parti itu sendiri. So dalam hal ni bila ada pihak-pihak pembangkang masa ketika itu macam DAP, bila tidak suka kepada menteri pengangkutan yang biasanya jadi yang dari MCA, bila dia bantai ataupun dia belasah menteri pengangkutan tu, secara tak langsung dia memberi imej yang buruk kepada parti MCA itu sendiri. So dalam hal ini itulah walaupun saya sebut tadi bahawa setiap media itu menerima juga pandangan atau teguran daripada stakeholder, tetapi mereka bebas dalam erti kata melaksanakan berita-berita utama macam berita sukan, berita hiburan, berita jenayah, berita sosial, semua tak ada kawalan. Tapi kalau ada sikit pun mungkin di segi pendekatan politik itu sendiri. Jadi maknanya macam harakah, ia kepunyaan PAS. Betul. Contohlah. Betul. Cuma tu adakah masih lagi relevan media-media old traditional ini dalam zaman yang baru yang semua dah beralih ke social media? So macam mana sebenarnya kempen politik di Malaysia ini sedang menuju ke arah mana pandangan itu? Dia apa bentuk media sekalipun, kita tidak boleh buang begitu saja. Ada kegunaannya. Walaupun orang tak baca lagi berita harian, dulu berita harian masa saya jadi ketua pengarang berita, dia punya circulation is 500,000. Oh. Circulation dia kadang-kadang sampai 550,000. Tapi sekarang bezanya jauh. Mungkin dalam 12,000. Tapi bukan maknanya orang tak mendapatkan maklumat lagi. Mereka dapat maklumat daripada paper, daripada internet dan pelbagai maklumat lain. Jadi dalam hal ini dia tetap relevan. Sebab ada juga orang yang suka membaca akhbar itu sendiri. Masih lagi. Ya, ada juga suka dalam internet. Ada juga suka baca dari phone. Jadi dalam hal ini ia akan tetap relevan, cuma bilangan pembaca itu atau pembeli itu mungkin berkurangan lah. Macam sekarang lah. Dalam 12,000, 15,000, 17,000. Jadi saya rasa bahawa akhbar itu akan terus ada selagi ada orang yang membelinya lah. Cuma tu, kita kembali kepada satu isu tu. Apabila Alexander Nantalinggi mengeluarkan satu kenyataan bahawa kalau tak nak bantu kami, lepaskan kami daripada federalisme ini. So, katakan pada zaman itu adalah era Mahathir, seorang menteri, seorang pemimpin negeri berkata seperti itu, adakah akan dikenakan tindakan? Kerana ia begitu sensitif antara isu federalism di sini. Ya, sepatutnya sebagai menteri dia tidak perlu sebut perkara-perkara itu kerana dia sendiri dalam kabinet. Dia berbeza. Kalau you betul-betul memperjuangkan sesuatu isu, you mesti duduk di luar. Tapi kalau you nak duduk di dalam, you buat secara yang beradab, bersopan. Maksud dia, kalau dia dalam kabinet, dia boleh cakap dengan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, malah Timbalan Perdana Menteri daripada Sabah, daripada Sarawak pun ada juga boleh cakap perkara itu. Tapi bila dia buat satu statement, sedangkan dia ahli parlimen dan juga wakil Sarawak dalam kabinet, tetapi ini menimbulkan tanda tanya. Adakah itu tujuan dia untuk mendapat populariti ke atau benar-benar untuk berjuang ke arah itu? Sebab mekanisme untuk berbincang memang ada dalam kabinet, di luar kabinet, masa pertemuan dengan parti-parti gabungan boleh disuarakan. Tetapi bila dia buat perkara-perkara itu,
Kalau soalan yang Azizul tanya mungkin di zaman Tuan Mahathir mungkin akan diambil tindakan serta-merta. Tapi dalam kes Madani, zaman Anwar zaman ni. Madani ni mungkin dia akan diberi nasihat lah. Dan apa yang saya lihat, apa yang berlaku pada Yvonne, dia berhenti Yvonne daripada Benedict. jadi menteri, dia cakap sikit pasal MA 63 tu, lepas tu dia bertanding. Itu tak apa. Sepatutnya itu berlakulah. Tapi kalau dia dalam kabinet sendiri, dia bercakap pasal benda tu, saya rasa tidak sesuai lah. Ataupun dalam santunan kita tidak beradab. Kan? Kerana Kerana- pokok pangkal isunya tu sebenarnya adalah tentang isu Menara Berkembar, Petronas. Ya. Tentang sama ada hak pemilikan ini wajar diberikan kepada Sarawak ataupun dia masih lagi di bawah kuasa persekutuan. Tak, benda ni boleh dibincang. Tak ada benda dalam Malaysia ni yang tak boleh dibincang. Itu sebabnya jika tidak bincang dengan baik, itu yang jadi pada 13 Mei 1969. Jadi sejak kejadian itu, kerajaan tahu cara yang terbaik ialah berbincang secara beradab. Kan? Mungkin mungkin pandangan-pandangan itu diambil kira, mungkin ditubuhkan satu jawatan kuasa untuk melihat perkara itu, dan sudah tentulah ini akan lebih mewujudkan kestabilan politik di Malaysia. Tetapi kalau setiap pihak cuma menimbulkan isu-isu yang membabitkan agama, bangsa, malah pasal raja, seperti mana yang termaktub dalam perlembagaan, dia akan menimbulkan ketegangan yang tidak perlu diadakan. Itu sebabnya pada pandangan saya, perbincangan yang secara beradab harus diadakan, bukanlah mengeluarkan kenyataan di luar forum itu sendiri. Kalau macam Alexander, dia patut bercakap dalam kabinet itu sendiri. Dia patut berjumpa dengan PMX, dia patut berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri daripada Sarawak, kawan saya Datuk Fadilah tu. Ketika itulah boleh diselesaikan. Tapi bila you dah suarakan dalam media, nampak seolah-olah ada tujuan lain, ataupun mungkin untuk mencari populariti ke, ataupun mendapatkan sambutan ke partinya di Sarawak ke, sebab Sarawak nak akan ada pilihan raya kecil kan, pilihan raya negeri. Jadi perkara-perkara ini haruslah dipertimbangkan oleh semua orang sebelum dia mengeluarkan kata-kata ataupun teguran ataupun perkara-perkara yang boleh menyentuh hubungan antara negeri dan persekutuan. Tok dalam live FB ni ada yang bertanya kepada Tok Tiger tentang apa komen tentang netizen yang suka membaca tajuk tanpa membaca isi. Sebagai wartawan, editor mainstream paper sejak dulu lagi, inilah perkara yang harus diteliti dengan baik lah. Jangan baca hanya tajuk, sebab tajuk ni ialah usaha untuk menjual surat khabar. Menjual surat khabar. Kebetulan dalam laporan-laporan internet tidak diajar untuk buat tajuk. Hanya di dalam akhbar saja. Kecuali kalau orang tu ada background sebagai wartawan mainstream paper, dia akan letak tajuk. Lepas tu baru dia buat story. Macam saya buat. Sebab saya daripada mainstream paper. Tapi kalau hanya membaca tajuk dan membuat kesimpulan, itu satu perkara yang tidak baik lah. Tidak baik ataupun tidak sepatutnya berlaku. Patutnya baca tajuk tu menarik kita untuk membaca bahan berita, dan bacalah dengan sampai habis. Jadi kalau kita membuat sesuatu conclusion just based on tajuk itu, saya rasa tidak harus berlaku lah. Kan? Tok tahu tak bahawa di Melaka, inisiatif daripada Ketua Menteri Melaka, setiap pengamal media, wartawan di Melaka diberikan one-off RM500 dalam belanjawan 2026. Saya rasa itu tak ada ataupun belum pernah dilaksanakan oleh mana-mana pemimpin. Tahu apa komen itu? Wartawan ni dapat RM500 insentif di Melaka. Ini adalah usaha mengiktirafkan apa yang dibawa, apa yang dimainkan oleh para wartawan dalam memastikan kestabilan di Melaka itu sendiri. Sebab kalau wartawan mengambil pendekatan untuk mengadu domba, terutamanya politik, ia akan tidak mewujudkan kestabilan. Jadi saya rasa Ketua Menteri mengambil inisiatif yang baik dengan memberi sedikit sumbangan kepada wartawan, kerana mereka telah banyak membantu kerajaan negeri, bukan saja membodik kerajaan negeri, tetapi juga menegur kerajaan negeri dalam apa isu-isu terutama mengenai kepentingan rakyat lah. Rakyat ni
yang perlu dijaga ialah dia punya dia punya perut dan dia punya perkara-perkara yang diperlukan, kan. Jadi kalau kita dapat jaga, dapat memastikan bahawa apa mereka perlu, kita tengok sikit, lihat dengan teliti. Itu sebabnya apa yang Datuk Rao buat masa hebat baru ini, yang mana mendengar aduan, cuba menyelesaikannya, itu satu pendekatan yang strategik untuk membantu rakyat. Cuma ini adalah antara politik pembangunan yang diamalkan oleh UMNO sejak dulu lagi. Itu sebabnya walaupun UMNO kalah di negeri-negeri seperti Kelantan, negeri Terengganu, di Kedah, mereka tetap jumpa orang UMNO. Mereka tetap jumpa pemimpin UMNO. Mereka tetap pergi ke pejabat UMNO. Kerana politik pembangunan ini sudah serasi dengan rakyat Malaysia ini. Maknanya kalau mereka ada terlibat dalam banjir, mereka akan minta bantuan. Jadi dalam hal ini saya rasa bahawa apa yang Ketua Menteri Datuk Seri Raup nak buat ialah memastikan bahawa kerajaan negeri benar-benar membantu rakyat dalam semua masalah yang mereka hadapi. Pemerhatian saya sebagai wartawan, di belakang dia telah wujudkan ramai pemimpin-pemimpin muda yang sanggup bekerja tuang padang. Antaranya Dr. Ahmad Saleh, Datuk Rais Yassin, malah Wahibi Duyung, MB Duyung yang Presiden UMNO sendiri sebut sebagai YB netizen yang viral, yang influencer yang dapat membantu dengan menggunakan internet. Jadi pada saya, kalau perkara-perkara ini diteruskan pada PRN yang akan datang, mungkin akan membantu menaikkan keyakinan orang untuk terus memilih BN sebagai kerajaan negeri. Betul. Presiden UMNO mengatakan bahawa kemungkinan besar PRN Melaka akan berlangsung per tahun ini, antara dalam tempoh 8 bulan ataupun 10 bulan. Maksudnya tahun 2026. Ya. Dan dalam persidangan Agung UMNO yang lepas, bulan 1 Januari, disebut juga tentang konsep rumah bangsa. Jadi ramai ni orang Melaka, orang luar pun nak tahu juga apa sebenarnya rumah bangsa itu. Di mata wartawan, jurnalis, apa yang dapat dihuraikan daripada rumah bangsa? Pemerhatian saya melihat bahawa UMNO perlu mencari satu strategi lain untuk memastikan mereka terus kekal dalam pilihan raya akan datang. Kerana kalau dilihat jumlah kursi yang diperolehi ialah hanya 30, termasuklah MCA dengan PBRS, itu menunjukkan bahawa daripada 79 pada pilihan raya 2018 turun kepada 30 2022, menunjukkan bahawa ini merupakan trend yang memerlukan satu tindakan luar biasa. Tindakan luar biasa dalam dikata UMNO sendiri kalah dengan sebuah parti baru, iaitu PN, yang juga kebanyakan didokong oleh orang Melayu. Jadi kalau katakan bahawa ini berterusan, kemungkinan UMNO itu relevan pada pilihan raya umum yang akan datang itu kemungkinannya tidak berlaku lah. Dia punya relevan itu tidak akan berlaku. Jadi kemungkinan apa yang Presiden UMNO buat ialah menawarkan satu alternatif atau strategi untuk menggabungkan semula Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu dalam satu wadah dalam memastikan dapat membela pertama ialah pasal agama, pasal bangsa dan juga pasal kepentingan rakyat. Pada mulanya adalah usaha ke arah membina ke arah itu yang dipanggil payung besar, tapi ia tidak mendapat sambutan kerana saya melihat kalau pasal orang Melayu, pasal orang Islam ni, parti yang utama yang perlu diberi perhatian ialah UMNO. So kalau satu gabungan dibuatkan tanpa UMNO, kemungkinan dia tidak akan kekal selama-lamanya ataupun mungkin akan menjadi satu entiti yang macam kabus di waktu pagi lah. Bila datang matahari, habislah kabus tu. Jadi dalam hal ini tawaran yang dibuat oleh Datuk Seri Ahmad Zamidi yang saya yakinlah bertujuan untuk memastikan kepentingan Melayu dijaga dalam PRU 16 ini. Persoalannya tu Melayu kini seperti direbut oleh rumah bangsa UMNO dan payung besar. Apa beza payung besar ni pula?
Payung besar ni apa beza dia? Tak, payung besar nak dibuat oleh Tun Mahathir. Tapi bila dia nak buat, dia tidak mempelawa UMNO. Jadi cara tak langsung tidak akan jadi satu payung besar sebab UMNO diketepikan. Parti Melayu yang paling besar. Masa majlis payung besar itu, saya diberitahulah. Kalau salah mungkin boleh betulkan. Saya diberitahu, Tun Mahathir sendiri tanya, mana pemimpin UMNO? Mana pemimpin UMNO? Dia tanya? Saya diberitahu oleh salah seorang yang penganjur tu. Jadi tentulah dia ada jawapan sendiri sebab you orang tak panggil pun UMNO, siapa yang nak datang? Betul. So dalam hal ni saya rasa perkataan yang paling tepat ialah ikhlas. Kalau ada keikhlasan dalam menubuhkan entiti orang Melayu ni, insya-Allah dia akan berjaya. Sebab tu bila rumah besar tadi, idea daripada Bapak Presiden kita bahawa dalam tu ada UMNO, dalam tu ada Bersatu, dalam tu pun ada PAS, dalam tu mungkin ada Pejuang. Semua Melayu bersatu kembali. Ini formula yang dicadangkan. Tapi di Melaka untuk PRN ini, adakah rumah bangsa ini boleh dilaksanakan? Dalam keadaan politik di Melaka, saya kira dalam PRN yang lepas, kita Barisan Nasional dan UMNO menang besar, bergaya. Pada ketika itu sama dengan negeri Johor. Jadi apa pandangan Datuk? Adakah UMNO perlu bergerak solo untuk PRN ini ataupun macam mana? Dia ada dua konsep. Satu ialah rumah bangsa itu ialah penyatuan orang Melayu. Satu lagi pilihan raya, pilihan raya negeri ataupun pilihan raya umum. Jadi jangan terkeliru dengan bila jadinya satu ada rumah bangsa, jadi masa PRN ni kita perlulah duduk. Sebab kita kena lihat balik berapa yang BN menang pasal PRN negeri. Janganlah bila kita ada satu rumah, duduk dalam satu rumah dan kita mula agih-agihkan mengikut ahli-ahli itu, tidak. Dia mesti yang penting tu supaya Melayu sokong BN, Melayu sokong parti-parti yang bergabung tu. Tapi kerusi itu ditentukan oleh siapa yang besar, yang paling banyak sekali parti lah kerusi. So dalam hal ni saya rasa Ketua Menteri Melaka akan buat pendekatan, walaupun konsep rumah besar tu diwar-warkan, kalau disambut dengan baik, tapi bila tak tiba PRN ke, mereka perlu duduk dan berbincang dan berkongsi lah maklumat. Sebab apa? Kalau kita lihat masa PRN Melaka pun, dulu PAS nak bergabung juga dengan BN. Tapi sebab parti PAS sendiri dia tak ada kursi. Tapi dia minta sampai 14 kursi. Siapa nak bagi? So dalam hal ni bila adanya bila ada pendekatan untuk menghadapi PRN nanti, maknanya setiap pihak perlu muhasabah dirilah. Ikut kapasiti. Kalau you tak pernah ada kursi, you minta 14 tak boleh. Jadi dalam hal ni perlulah diadakan perbincangan agar memastikan bahawa setiap pihak akan wujud win-win situation yang mana mereka mendapat apa yang mereka seharusnya dapat. Ketuk, kita akan masuk ke sesi lebih panas. Kepada peminat-peminat setia podcast Melaka Street Talk, kepada para pemirsa di Singapura, Indonesia, Brunei dan negara-negara di ASEAN. Di sini dalam sesi live kita ni ada yang memberi kita satu informasi yang menarik ya. Di Melaka ada 6 buah parlimen tapi kesemuanya tewas kepada pembangkang. Barisan Nasional tidak menang satu kursi pun. Kemudian jumlah DUN sebanyak 28 jumlah DUN di negeri Melaka, dan pada PRN yang lepas Melaka menang besar 21 kerusi. Begitu selesa. Tapi kenapa keputusan ini soalnya berbeza antara parlimen dan juga DUN itu pada ketika itu? 28 kerusi kita menang 21. Ya. Tapi di parlimen kita tewas semuanya. Itu yang saya sebutkan tadi. Apabila kita melihat keputusan ini, kita dapat menyaksikan bagaimana perkara-perkara yang ditimbulkan mengenai parti UMNO, pemimpinnya sendiri, menghakiskan keyakinan orang untuk memilih calon-calon daripada parti UMNO. Dan yang menggantikannya ialah parti-parti pada PN. Tapi di peringkat DUN, kebanyakan yang dikemukakan oleh Barisan Nasional ialah golongan orang muda yang rapat dengan orang yang bawah, yang rapat dengan orang ramai di kawasan mereka. Sudah tentulah angka 21 tu memang satu perkara yang menarik untuk dilihat pada masa itu, bagaimana
BN berjaya menguasai don-don, terutama kalau kita lihat masa tu Saudara Akmal mula diperkenalkan, Saudara Rais Yassin mula diperkenalkan. Oh, calon-calon baru pada Saudara ketika Helmi itu. pun mula, malah MIC pun memperkenalkan calon baru, MCA pun menggunakan calon baru. Maknanya rekod mereka ni masih bersih dan mestilah mendapat sokongan yang kuat daripada orang ramai atau pengundi. Namun begitu, contoh di parlimen pula kalau kita melihat, contoh di Majlis Tanah, Ermi kan, dengan setiausaha politik Datuk Raus Kang, saudara Hakim kan. Jadi saudara Hakim ni belum terkenal sangat di seluruh parlimen, tapi Ermi ni sudah lama bertapak di kawasan parlimen Tanah. Ketua Puteri UMNO dulu. Ya betul. Jadi namun sudah tentulah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh beliau telah meyakinkan, memberi kesan kepada pengundi untuk memilihnya semula. Jadi bukan satu perkara yang mustahil atau ajaib apabila kebanyakan ataupun semua kerusi di Parlimen Melaka kalah. Dan kalau kita sebut pasal bintang UMNO sendiri, itu kalah di Alor Gajah. Itu saudara Syahril Hamdan yang melihatkan bahawa inilah bakal pemimpin-pemimpin muda yang ditonjolkan oleh UMNO. Tetapi kaedah yang dilakukan oleh parti UMNO yang ingin cuba mengikut rentak parti-parti lain, iaitu membawa pemimpin-pemimpin mereka sendiri daripada luar kawasan bertanding di Melaka, mungkin tidak mendatangkan, tak relevan, tidak mendatangkan pemimpin luar kesan. Jadi saya rasa pada kali ini kemungkinan kena pilih orang dan tempatan juga. Dalam kata lain, orang yang pernah berkhidmat secara langsung membantu rakyat di kawasan mereka. Jadi kalau pemimpin luar ini, dia akan menimbulkan pertanyaan kepada penduduk setempat dan juga kemungkinan wujudnya perbuatan sabotaj oleh orang dalam sendiri. Sebab apa? Calon mereka tidak terpilih. Jadi saya rasa kita UMNO sendiri kena fikir bagaimana untuk menyusun strategi, memilih pemimpin tempatan dan harus bermula daripada sekarang. Kalau peringkat PRU kerana apa yang disebut oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dalam tempoh 18 bulan lagi. Walaupun Melaka dalam tempoh 8 bulan, tapi untuk PRU mesti memperkenalkan calon BN sekarang seperti mana yang dibuat di Greek dengan menyebut nama Datuk Ashraf Wajdi akan jadi calon di Parlimen Greek. Pada saya, keyakinan kepada calon-calon muda itu menyebabkan BN menang 21 kursi berbanding dengan kekalahan banyak ataupun kesemuanya di Parlimen. Straight to the point. Status quo sekarang dengan performan adun-adun negeri Melaka, performan Ketua Menteri Melaka, apa impaknya kepada ekonomi? Adakah baik untuk rakyat, bagus untuk negeri? Apa pandangan Datuk sekarang? Saya rasa apa yang dilakukan oleh Ketua Menteri ini ialah satu tindakan yang berstrategi. Maksud dia, kalau kita lihat Melaka ni sebenarnya tidak ada hasil-hasil macam balak ataupun emas ataupun galian ni, memang tidak ada. Mereka hanyalah bergantung kepada sektor pelancongan. Betul. Sektor pelancongan ni ialah sektor yang banyak membantu dari segi menaikkan ekonomi Melaka dan juga persekutuan. Itu sebabnya walaupun pelancong masuk ke Melaka, tetapi ada juga cukai yang diperoleh itu milik persekutuan. Okey. Melaka menyerahkan apa yang mereka kutip teks itu kepada persekutuan. Itu bukan hasil mereka. Tetapi di segi sektor pelancongan ialah usahawan-usahawan Melaka yang dapat peluang daripada sektor pelancongan seperti hotel, seperti makanan dan lain-lain lagi, itu untuk orang Melaka. Tapi dalam hal ni kadang-kadang kesian juga pada Melaka. Walaupun sektor pelancongan dia berkembang, tapi kutipan dia banyak, dia patut serah kepada persekutuan. Itu yang menjadi perbezaan yang nyata berbandingkan negara lain. Macam di Pahang umpamanya, dia ada hasil galian, dia ada balak, dia ada macam-macam lah benda-benda yang boleh membantu. Tapi Melaka tak ada. Itu sebabnya saya lihat apa yang
Datuk Seri Rauf buat, iaitu berusaha pelabur-pelabur asing untuk mengadakan kilang dan mengeluarkan barang-barang untuk ekspor ke luar negara dan juga memberi pekerjaan kepada rakyat Melaka. Ini saya rasa banyak membantu meningkatkan tahap pendapatan kerajaan negeri Melaka. Dan sudah tentulah ia juga memberi pekerjaan kepada rakyat negeri Melaka sendiri. Sebab apa? Dengan adanya kilang, dengan adanya pelbagai pekerjaan, ia akan dapat memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Berapa kerap Datuk balik Melaka dan apa perubahan yang Datuk sendiri nampak depan mata dekat Melaka di bawah kepimpinan Ketua Menteri ini? Saya nampak banyak kegiatan-kegiatan yang menjurus kepada program kepada rakyat. RSZ-nya, WRUR-nya. Betul. Jadi saya rasa ini sebenarnya perkara yang akan menunjukkan bahawa ada usaha ke arah mendekat rakyat. Ialah orang akan cakap pasal makan pakai rakyat. Apa mereka dapat daripada program-program tu? Sebenarnya itu adalah program yang boleh membuat pemimpin turun padang selain daripada pertemuan-pertemuan mereka pada waktu-waktu biasa. Jadi dalam hal ni saya rasa penjelasan mengenai apa yang kerajaan negeri buat kepada rakyat melalui program-program ini dapat merapatkan lagi lah hubungan antara kerajaan negeri dengan rakyat sekalian. Tok, yang kita bagi laluan kepada satu komentar yang mengatakan bahawa kami daripada Indonesia memilih Hospital Oriental di Klebang sebagai tempat rujukan kesihatan pelancongan ekoturism untuk hospital. Maknanya satu lagi bidang yang ramai orang tak nampak. Kita ada tetamu daripada Indonesia yang memberi komen dalam live ini. Mereka ni sanggup datang ke Melaka untuk mendapat rawatan di hospital swasta di Melaka sambil mereka melancong. Dia kena fikir pasal kos mereka pergi ke Jakarta dan kos mereka datang ke Melaka. Berbeza. Lebih tinggi. Itu sebabnya kalau kita lihat kebanyakan orang-orang yang datang ke Melaka ni ialah kerana kos yang lebih rendah daripada kalau mereka pergi ke Jakarta. So dalam hal ni apa yang dibuat oleh kerajaan negeri, apa yang dibuat oleh industri sangat tepat untuk menarik pelancongan, dia panggil pelancongan kesihatan kan, untuk menarik orang datang ke sini, dan secara tidak langsung dia akan menyuburkan industri pelancongan dengan adanya orang duduk di hotel, secara mara dia datang, dan juga hospital swasta berkembang. Jadi ini dapat membantu juga memberi pulangan kepada kerajaan negeri Melaka. Kalau tidak silap saya, Hospital Putra Malaysia juga baru saja mendapat pengiktirafan daripada antarabangsa atas hospitality yang diberikan. Jadi Tok, daripada aspek ekonomi tu, adakah Datuk berasa berpuas hati sebagai orang luar di Melaka ni tentang nilai-nilai pelaburan yang dibawa masuk oleh Ketua Menteri? Kerana Melaka ni dia memang famous. Don't mess with Melaka. Dia memang famous. Jerman nak masuk sini, dari China nak masuk Melaka. Jadi pelaburan kita tu macam mana berbanding status negeri-negeri lain? Tak, kita bila sebut pasal Melaka ni, kita tak perlu bandingkan negeri lain. Sebab mereka ni berusaha kerana tidak ada bahan-bahan mentah atau penggalian, jadi mereka kena berusaha juga. Kalau orang lain tu mungkin separuh hati ke ataupun separuh jalan ke, tapi Melaka ni oleh kerana mereka tidak ada hasil galian, mereka tidak ada balak, mereka kena buat. Nak tak nak kena buat. Kalau saya tengok senarai ni yang saya boleh bacakan, macam umpamanya pelaburan utama syarikat gergasi yang Ketua Menteri berusaha ke arah itu, macam Texas Instrument, pelaburan 5 bilion. Uish, besar. Dengan pembesaran kilang semikonduktor di Batu Berendam. Audemars Microtech, Switzerland, syarikat teknologi perubatan. Xingji Glass, China, pelabur pembuatan kaca. Taman Teknologi Jerman, GTP, satu lagi inisiatif baru di Bemban Jasin. Ini merupakan satu kaedah yang mana Ketua Menteri mengambil usaha untuk membawa perindustrian berteknologi tinggi yang dapat membawa banyak pendapatan kepada kerajaan negeri Melaka dan juga pekerjaan kepada rakyat Melaka. Jadi saya rasa usaha ni memang kena buat. Kena buat kerana tak ada lagi punca untuk mendapatkan pendapatan selain daripada pelancongan.
So dalam hal ini saya ingat kejayaan yang dibuat oleh Kerajaan Melaka tu kita akan lihat ia bertambah. Kalau pada 2023 6 bilion, pada 2024 8 bilion, dan pada yang saya dapat pada suku pertama 2025 800 juta. Jadi maksudnya ia mungkin lebih tinggi daripada tahun 2024, dan ini sudah tentu merupakan satu sumbangan besar kepada ekonomi negeri Melaka yang selain daripada pelancongan dan juga memberi pekerjaan kepada rakyat Melaka. Betul tu. Yang tu saya setuju bahawa landscape pembangunan di Melaka hari ini sudah berubah. Apabila saya bertemu dengan kawan saya ni di sekitar Ceras ni, dia kata dia nak beli rumah dekat Melaka. Saya kata, kenapa nak beli rumah kat Melaka? Banyak rumah kat Kajang, banyak rumah di Ceras semua. Kerana dia kata dia dah melawat satu kawasan ni di Jasin, nama tempat tu Gapam. Nama tempat saya orang Melaka ni tak pernah dengar nama tempat Gapam. Gapam. Kuih apam kita tahu. Tapi Gapam ni tu. Jadi dia cakap dekat rumah kat situ kat Gapam ni, rumah dia banglo, harga yang sederhana dan mampu milik untuk orang Kuala Lumpur. Dan ramai kawan-kawan dan lebih 32% pembeli-pembeli di Gapam ini daripada orang Kuala Lumpur yang akan menginap, memilih Jasin sebagai tempat mereka untuk bersara. Jadi saya pun mula terperanjat sebab kita orang Melaka pun banyaklah yang nak beli luar daripada Melaka, di Bangi, di Putra Heights, di Nilai, banyak. Tapi saya tak sangka bahawa Gapam merupakan salah satu pemilihan untuk warga urban apabila perancangan mereka untuk bersara. Jadi bila kita fikir macam tu, orang luar masuk ke dalam Melaka tu, ada situasi yang di-share dalam kita punya live ini bahawa hampir 80% orang Melaka ni sebenarnya bersama dengan parti kerajaan, UMNO Barisan Nasional. Tetapi bila tiba musim pilihan raya ni, yang datang daripada luar, pengundi luar macam Datuk Putra Heights balik ke Melaka, orang luar, mereka ni sebenarnya yang cuba mempengaruhi, mengubah stigma politik itu. Apa komen Datuk? Sebenarnya antara kekalahan punca kekalahan Barisan Nasional ataupun UMNO khususnya ialah kerana wujudnya maklumat-maklumat tambahan menjelang pilihan raya, menjelang hari pengundian daripada luar. Itu sebabnya macam di Kelantan, di Terengganu, itu memang tidak boleh dinafikan. Orang-orang yang bekerja di Kelantan balik ke orang Kelantan yang kerja di KL balik ke Kelantan mengundi parti yang mereka suka, iaitu parti PAS. Sebab mereka mendapat maklumat-maklumat daripada pelbagai tempat, terutamanya dalam internet, ceramah-ceramah yang diadakan, bisik-bisik politik. Jadi bila dapat perkara-perkara itu, mereka bawa ini, bila turun ke negeri, mereka bukan saja sudah memilih siapa yang mereka nak pangkah, tetapi mereka akan cuba mempengaruhi ibu bapa mereka yang mungkin dulu kekal dengan memilih UMNO, tetapi dengan maklumat yang dibagi tu sampai mereka pun memilih pihak yang lain. So dalam hal ini, pendekatan yang perlu diambil ialah menjelang pilihan raya mesti ada usaha ke arah menerangkan bagaimana untuk menepis segala tomahan, segala fitnah, agar apa yang mereka lakukan di Melaka benar-benar kekal dalam pemikiran para pengundi untuk memilih pengundi luar terutamanya. Tapi kalau pengundi luar ni memang tidak boleh dinafikan bahawa mereka telah terpikat dengan maklumat-maklumat yang berada di tempat mereka sendiri. Sebab apa itu? Sebabnya macam pemerhatian saya, salah satu usaha yang dibuat oleh parti pembangkang, terutamanya DAP dulu, ialah apabila mereka tidak menguasai media perdana, surat khabar, TV dan radio, mereka menggunakan internet tu sebagai bahan untuk menyebarkan maklumat. Dan oleh kerana mereka tahu bahawa di KL ni banyak orang bekerja, so bahan-bahan itu digunakan untuk disebarkan. Malah pendekatan yang dibuat tu dicetak untuk dibagi kepada pengundi-pengundi yang di KL ni. Bila balik tu tunjuk kepada mak bapak mereka, inilah bahan-bahan yang menunjukkan bahawa apa yang BN buat sebenar ni tidak betul. Jadi ini mempengaruhi pemikiran golongan-golongan yang mungkin sudah setia dengan parti UMNO. Jadi kalau
perkara ini tidak dilihat, diabaikan. Maksud dia dalam media sosial ni, dia satu perkara yang saya nak sebut Azizul, ialah kepantasan. Kalau ada orang kata BN tidak buat apa-apa di Melaka, mereka perlu menjawab dengan fakta-fakta. Tapi kalau dia biarkan lebih daripada 10 minit, dia dah jadi satu perkara benar. So dalam hal ni, saya rasa UMNO dengan adanya sektor yang terbaru digital tu, perlu bergiat cergas lah, bergiat cergas untuk menangkis tomahan-tomahan ini. Dan sudah tentu, kalaulah pengundi luar itu dah ada pemikiran memilih pembangkang, tapi cuba jaga orang yang ada di Melaka itu tidak terpengaruh dengan usaha mereka untuk mempengaruhi mereka, mempengaruhi pengundi-pengundi baru, pengundi-pengundi di Melaka ini. Jadi pada saya, apa yang dilakukan oleh pemimpin pemuda di Melaka seperti Akmal, seperti Rais, seperti Helmi, seperti Datuk Razak sendiri, mereka mendekati gulungan-gulungan belia di Melaka tu sendiri. Sebab apa? Kalau ada orang pengundi dari luar balik ke Melaka masa pengundian tu, mereka juga ada jadi sempadan kepada usaha untuk menerangkan apa sebenarnya kerajaan Melaka buat sekarang. Jadi adalah dia bagi keseimbangan. Kalau tidak, kalau dibiarkan apa pengaruh daripada luar tu datang, dia boleh mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Jadi pendekatan yang dibuat oleh pemimpin muda ni, seperti mana yang saya sebut tadi, merapatkan diri dengan belia, seperti mana program-program RAZ, macam-macam, motor besar pun ada. Jadi ini memberi satu pendekatan yang terus kepada belia. Dan saya dapat lihat bahawa kalau belia, saya tengok fakta-fakta yang pasal belia yang disediakan ni menunjukkan usaha yang dibuat ke arah mendekati belia amat baik. Macam umpamanya penubuhan pusat sehenti usahawan bagi belia, mengajurkan konvensyen khas pendidikan negeri Melaka untuk belia lagi. Lepas tu peruntukan untuk belia dibagi untuk 106 persatuan sebanyak 1.1 juta. Lepas tu khidmat musaadah dan pembangunan belia JKM 190,000 dengan 58 pelaksanaan program. Maksud dia, program-program yang diadakan ni bukan setakat mengadakan program. Yes. Bukan setakat mengadakan program, bukan nak sonok-sonok, tetapi khas untuk belia. Jadi dalam hal ni, kalau ini diteruskan, saya rasa bahawa belia ni akan dapat maklumat-maklumat apa yang sebenarnya kerajaan nak tolong mereka. Cuma tu, kita bimbang sekarang ni, orang cakap UMNO Barisan Nasional ni, dia kaya dengan program. Kaya dengan program, itu adalah politik hikmat dia, politik pembangunan dia. Tapi pembangkang ni macam Cikgu Batnya, Mansur Bainya, tiba-tiba datang ni, mereka ni dengan politik fitnah. Jadi mudah orang percaya fitnah ni. Tu yang kita bimbang ni. Tapi tu, di Melaka ni, walaupun kita dihujani, sebab kita akan PRN yang paling awal. Jadi pembangkang akan berpusat, saya rasa, untuk first trial mereka adalah di negeri Melaka. Jadi pertembungan ini orang kata mother of election juga ni kita cakap ni. Jadi tu, kelebihan Melaka ni ada orang cakap, tidak ada di negeri lain ialah pemimpin-pemimpin pelapis sudah sediakan. Macam tu cakap tadi, ada Dr. Akmal, ada Razak, ada Rais, ada Helmi Tuyum. Jadi tak ada dekat lain. Jadi adakah ini boleh menjadi satu simbolik ataupun formula yang mungkin boleh dikongsikan untuk UMNO di peringkat negeri lain atau saya rasa langkah yang dibuat oleh pemimpin-pemimpin muda UMNO, pemimpin muda BN ni memang tepat sekali, kerana mereka adalah orang kata perisai kepada fitnah dan juga pelbagai tomahan yang dibuat oleh pihak pembangkang. Jadi saya rasa kalau ini diteruskan sehingga PRN yang akan datang, ia akan dapat membantu menangkis. Sebab apa, dalam media sosial ni, kalau sesuatu berita itu disebarkan, kalau ia tidak ditangkis dalam masa 2 minit, ia menjadi berita benar. Apatah lagi kalau tak ditangkis dalam masa 15 minit ataupun dalam 1 hari. Jadi dalam hari ini, apa yang dibuat oleh Helmi umpamanya, influencer yang terkenal, seorang YB yang terbaik. Jadi dia dapat membantu menjelaskan ataupun menangkis apa sebenarnya pembohongan yang dibuat oleh pihak pembangkang ataupun pihak-pihak tertentu. Jadi dalam hal ini saya rasa kalau benda ini berterusan dan juga ditambah dengan lebih ramai influencer. Sebab apa, di seluruh negara memang ada, tetapi di Melaka ni nampak lebih meriah, menonjol.
orang seperti Dr. Akmal yang saya sebutkan tadi. Jadi ini secara tak langsung dapat membantu bukan saja menangkis tetapi menjelaskan apa yang mereka buat sebenarnya. Macam kadang-kadang kita lihat netizen ni, terutama yang muda ni, dia nak tengok apa yang dia orang buat. Tu apa yang katakan Helmi buat, Akmal buat, turun padang, jumpa, apa khabar pakcik, pakcik dah makan, lepas tu apa masalah, bumbung, angin dah tiup semua. Jadi kalau ditunjuk dalam bentuk visual, cara tidak langsung, dia boleh meyakinkan orang bahawa ini sebenarnya yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Melaka. Dan Datuk Ketua Menteri sendiri pun sudah ada tim yang membantu dia, membantu kerajaan negeri dalam mewar-warkan. Saya tengok aktif. Saya tengok begitu aktif. Kadang-kadang grafik yang dibuat tu cantik. Saya rasa bahawa ini merupakan pendekatan yang bagus untuk menerangkan bukan saja satu kali tetapi banyak kali. Sebab dalam konsep media ni ingin saya kongsikan ada pertama kita mesti ada message. Lepas ada message kita mesti ada medium. Lepas ada medium, kita mesti ada istiqamah, maknanya kekerapan. Dan kita mesti ada penyelidikan dan dia mesti ada result. Sebab apa yang you tanya tadi, kadang-kadang banyak program tetapi tak ada kesan. Itu sebabnya dalam pendekatan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Melaka ni, saya nampak ada input, ada output ataupun ada outcome. Sebab kalau banyak pun, katakan saya ada 100 program, tapi apa kesan untuk menarik pengundi menyokong BN? Jawapannya kosong, tak guna. Tapi kalau saya ada 10 program, tapi saya boleh memberi kesan lebih kurang dalam 2 juta pengundi ataupun 1 juta pengundi, itu merupakan satu program yang baik. So dalam hal ni, untuk media, mesti ada kaedah yang saya sebut tadi. Kalau kita dah ada message, kita kena pilih medium yang terbaik. Medium tu termasuklah internet, ataupun program itu sendiri, atau apa bertemu turun padang. Lepas tu kemudian istiqamah ni maksud dia perlu dia buat setiap hari. So dalam hal ni apa yang dibuat oleh Dr. Amar, setiap hari dia keluarkan dia punya video. Tunjuk dia turun padang. Helmi pun buat jumpa orang-orang. Siapa? Rais pun buat. Rais Yasir pun buat. Jadi dalam hal ni, bila ada istiqamah, maklumat-maklumat itu terus masuk ke pemikiran mereka. Tetapi kalau setakat buat hangat-hangat tiap ayam, 1, 2, 3 sebulan, memang tidak berkesan. So, Konsisten paling penting. Konsisten. So dah ada message tu sudah baik, kita ada medium, kita ada istiqamah, lepas tu kita buat penyelidikan. Apa yang rakyat suka, apa yang rakyat tak suka, apa yang rakyat mahu, apa yang rakyat tak mahu. Kemudian last sekali, seperti mana yang saya sebut tadi, mesti ada outcome kepada apa yang kita buat. Kalau katakan, kalau kita buat short sendiri tapi orang tak tengok pun, orang tak ada beri kesan pada mempengaruhi mereka, saya rasa itu bukan satu kejayaan di segi propaganda yang dibuat ke arah orang-orang yang mereka tuju atau target audience. Soalan panas je tu. Melaka ni ada satu tema. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Nampak Ketua Menteri kita ni macam dia bijak laksana tuah memimpin. Tapi kita ada seorang hang jebat juga. Akmal Saleh ni pun berani laksana jebat itu. Kita nampak. Apa komen tu? Apabila Dr. Akmal bersuara lantang di Perhimpunan Agung UMNO dan mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Exco. Adakah itu realistik ataupun macam mana? Tak, bagi saya Akmal ni satu mutiara lah. Mutiara. Dan kalau tengok saya komen saya dah dalam Facebook ke dalam mana-mana, saya rasa bakal Perdana Menteri Malaysia. Saya saja sebutkan supaya orang boleh berfikir, Malaysia ni ada juga orang muda yang mungkin ambil alih pada masa akan datang. Bila orang sebut pasal banyak sekarang ni pemimpin-pemimpin tua kan, seolah-olah tak ada ke orang muda nak ambil alih untuk menerajui sesuatu parti ke ataupun sesuatu kementerian ke. Pada saya, kita mesti wujudkan pelapis. Tapi pada yang sama, pemimpin yang lama yang boleh lagi berganding sama dengan dia orang. Itu sebabnya kalau tengok parti-parti, kalau kita tengok pemimpin parti China di China, yang atas semuanya banyakkan 60 ke atas. 60-an 60-an. Tapi dia punya yang muda, Setiausaha Agong itu muda. Tapi dalam arti kata lain, gabungan yang mantap ini, kalau kita bentuk strategi yang tepat, dia menjadi satu pasukan yang padu. Macam Dato' Seri Rauf sendiri.
jangan pandang orang kata sebelah mata. Dia telah menjadi setiausaha kerja kepada satu parti yang paling besar sekali dalam Malaysia. Namanya UMNO. Ya. So jangan fikir bahawa orang macam ni tak berkemampuan untuk mentadbirkan Melaka. Faham. Dia dah jaga seluruh Malaysia. Dia dah jaga seluruh Malaysia. So apatah lagi pengalaman yang dia ada, malah ingat ketika dia jadi setiausaha kerja UMNO, dia bertemu dengan Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri, Timbalan Menteri. So maklumat yang dia ada tu, dia tahu pengalaman bercakap dengan dia orang tu, dia tahu macam mana susahnya untuk memberi perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat. So pendekatan yang dibuat oleh Datuk Seri Raub tu saya rasa harus diteruskan dengan memastikan bahawa rakyat terus memilih BN, memilih UMNO kerana mereka mendapat kesan yang positif. Bukan saja turun padang, tapi turun padang dan memberi kesan. Itu yang last kali dia panggil outcome. Apa outcome kepada program-program. Sebabnya dalam ceramah saya di banyak tempat saya kata, kalau banyak output, tak ada input, tak ada outcome, tak guna. Maksud dia apa? Maksud dia bila kita buat program tu, kita mesti ada kaedah untuk menilai berapa peratus orang yang datang tu mendapat faedah daripada program itu. Faham. Kalau kita biarkan berlalu saja seperti kabus di waktu pagi. Bila matahari datang, kabus tu hilang. Output, outcome, ni semua tu. Saya dapat justifikasikan dalam satu program yang kami pergi ni di WRUR, Wakil Rakyat untuk Rakyat, yang dirintis ni oleh Ketua Menteri. Dalam tu macam-macam program. Kita ada bagi minyak hitam percuma, gunting rambut percuma, katan percuma pada tu di negeri Melaka, dan penuh bendera-deru orang berdiri orang datang. Saya kira itu adalah satu idea Ketua Menteri ni bagaimana dia nak bagi servis yang terbaik kepada rakyat tu. So tu sebenarnya kita pun dah berbicara yang begitu lama, sedar tak sedar dah hampir sejam, dan kita juga beberapa hari lagi akan menjelang Ramadan, bulan puasa. Cuba tu imbau kembali berpuasa dari negeri Melaka, pasar Ramadan mana yang Datuk suka, apa menu special Melaka ni. Kalau ada netizen tulis, dia kata kuih Melaka atau kuih kelepong buka puasa, pahala ke? Macam mana tu? Saya daripada kecil dulu saya memang suka kuih koci. Okey, koci Melaka Orang Melaka pakai koci. Jadi pada zaman saya dulu ais tu dibalut dengan serdak apa tu? Sedak kayu tu. Supaya dia tak cair. Kadang-kadang kita orang beli di pekan Masjid Tanah tu, lebih kurang dalam 1,5 kilometer, sampai ke rumah masih lagi okey sebab sedak tu menahan daripada air tu cair. Jadi ini yang menyebabkan kadang-kadang bila tiba bulan puasa, nostalgia masa kecil-kecil dulu, masa kanak-kanak pun kita mengimbau balik, dan ia mendatangkan ingatan yang baik pada kita. Alhamdulillah lah, kita dah dilatih oleh ibu bapa kita untuk berpuasa sejak kecil lagi, dan sekarang tak ada masalah. Itu sebabnya pada saya, kalau anak-anak ni, muda-muda yang kecil-kecil ni perlu memberi pengajaran pada dia untuk puasa segera. Jangan biar umur 10 tahun baru nak suruh dia puasa. Jadi pada saya, majlis-majlis yang diadakan terutama pada bulan Ramadan ni perlulah digunakan dengan sebaik mungkin, dengan ceramah-ceramah yang dibuat. Dan kita dulu mana ada ceramah-ceramah yang macam sekarang ni. Kita akan pergi masjid, dengarlah apa orang cakap di masjid. Tapi yang menarik sekali ialah apa yang dibuat oleh Presiden UMNO. Dia sejak daripada jadi menteri, dia akan melawat seluruh tempat. Di seluruh Malaysia ni. Masa dia jadi KDN dulu, dia pergi melawat polis, dia melawat tempat-tempat yang ada agensi majlis buka puasa. Yes, ini merapatkan hubungan. Sebab apa? Itu juga satu usaha untuk meyakinkan bahawa kerajaan memberi perhatian kepada mereka juga. So dalam masa tu maklumat-maklumat itu boleh dibagi dan dia memberi kesan kepada mereka yang hadir itulah. Jadi pada saya, apa yang Melaka akan buat sudah tentulah akan mengadakan majlis Ramadan, kan, majlis buka puasa yang boleh merapatkan hubungan antara kerajaan negeri dengan rakyat di bawah. Tu dalam live ini ada yang bercakap tentang bila buka puasa ni teringat cucu udang lalu gajah. Di Param, pasar Ramadan,
Alur Gajah. Ada yang teringat Roti John Masjid Tanah. Oh, so Itu memang famous tu. memang famous lah tu. Semua antara yang famous. Ada yang kata kuih kelepong, Puteri Mandi. Ni adalah menu-menu special Ya. di Melaka kalau kita nak berbuka puasa dan pasar Ramadan yang panjang-panjang ni memang kat Melaka lah penuh. Tapi di kampung ni apa yang saya lalui lah, masakan yang paling sedap ialah masakan yang dibuat oleh mak kita. Kadang-kadang jemput yang simple-simple saja dia buat. Kadang ubi kayu cecah dengan sambal belacan, ubi kayu cecah dengan ikan kering ataupun ikan masin. Tu lagi sedap. Jadi lagi sedap. Tak perlu pergi berjalan ke pasar Ramadan. Sebab di rumah pun dah ada chef yang terbaik sekali di dunia, iaitu ibu kita. So saya rasa cukup menarik lah kalau kita dapat pergi ke tempat-tempat yang you sebut tadi. Soalan akhir tu, apa harapan tu kepada Melaka? Saya rasa apa yang dibuat oleh kerajaan negeri sejak dulu, sejak zaman Tan Sri Rahim, Tan Bee Chee, kemudian Ketua Menteri selepas itu termasuklah Tan Sri dan Tun Ali, dan sekarang ni ialah Datuk Seri Rauf. Saya rasa ini adalah satu kesinambungan, maknanya kesinambungan kepada usaha sebuah kerajaan negeri yang tidak ada hasil negeri, tidak hasil galian, tak ada mineral, tak ada balak, tetapi berusaha bersungguh-sungguh untuk memastikan KDNK mereka mencapai kepada 45%. So tahun lepas dapat 45%, satu kejayaan besar, dan saya dapat merasakan bahawa apa yang Datuk Seri Rauf mahu lakukan ialah sama dengan Malaysia, 55% KDNK. Jadi saya rasa usaha yang berterusan ini pasti akan diberkati oleh Allah. Sebab kalau kita ikhlas dalam apa yang kita buat, kita akan didorong oleh Allah untuk melakukan perkara yang lebih baik ke arah itu. Cuma di segi sebagai orang media, pihak-pihak yang bertanggungjawab haruslah membuat penjelasan, memberi maklumat agar rakyat tahu. Macam mana saya sebut tadi, bila ada tim yang membantu Datuk Seri Rauf menerangkan apa yang dilakukan, saya rasa ini tindakan yang bijak bagi memastikan bahawa rakyat tahu apa yang kerajaan negeri buat untuk masa sekarang, yang akan datang dan selama-lamanya. Okey Tok. Kepada para pemirsa, para penonton setia podcast Melaka Street Talk, kita telah pun menjelajah daripada satu isu, daripada isu media bersama dengan Datuk Tiger, Otai Media. Kita masuk kepada isu politik, kita masuk kepada isu ekonomi, dan kita masuk juga kepada persiagaan kita untuk Ramadan yang akan menjelang tiba. Jadi terima kasih kepada semua yang terus setia memberi sokongan kepada podcast Melaka Street Talk. Terima kasih juga kepada yang berbahagia Datuk Dr. Ibrahim Yahya yang sudi ke studio pada hari ini. Itulah specialnya Melaka. Mana lagi? Melaka lah. Jumpa lagi di episod akan datang. Terima kasih.